Kemana udah aku dari tadi yo. Lah dari tadi bebueng kopi ndak aduh terkema aku lah. Terkema nyuko lah dari tadi. Ada sampai dingin kopi ngebueng ndak yo nyo tiba-tiba. Dari pagi menghilang ndak nampak-nampak. Mana lah kawan-kawan, katanya mau main lato-lato, tapi kok nggak datang-datang. Hei, Azing, Zizing, anak sama ayah semua melala dari pagi dan nampak-nampaknya dok. Zizing, Iya mak, Zing, kemari nak. iya mak, apa mak? Dari tadi mama panggil kemana aja kau Zizing? Apa mak? Zizi kan lagi main lato-lato. Nampak ayah kau Zing? Dari tadi ayah kau menghilang dari pagi nggak nampak-nampak. Nampak ayah nggak? Gak tahu Zizi ayah pergi kemana mak. Tapi ayah pakai baju bagus loh mak. Maksud Zizi apa? Pakai baju apa? Pakai baju apa ayah tuh? Ayah pakai baju batik, pakai peci, pakai sepatu, wangi lagi mak. Hah? Iya juga mungkin kau. Kau mencari bini cik lain. Tidak sadang bini nan cik kau doh. Cik anaknya dah ada dan selesai dia doh. Hakini lah kau bini kau cik lain. Oi, kau dah bisa daripada padian kau doh macam-macam kau doh. Dicari cik lu. Itu si Rina tuh. Kemana tuh? Assalamualaikum Rina. Waalaikumsalam dah. Kapan kamu Rina kau? Nyo PK kadai dah. Bah kabar Rina kini? Nah saya saja. Alhamdulillah dah. Kok gak gana udah kok? PK mau udah kok? Iko kapan kita acik lempat tuh. Anaknya kan nikah hari kau mah. Oh kini anak nikah. Iya. Kau Oh iya kini ya. Jam 10 kalah. Iya. Jadi ya mau diundangnya ke sini untuk jadi saksi anaknya gitu. Iya. Waktu mencari paki dulu mah. Kamu tuh. Itu kan sembarang mencari paki dulu mah. Iya. Baju aku tadi Iya, sama si anak. Iya. Yo nanda. Aduh apa nanti? Kasih kok. Kasih kok. Enggak waktu berdua situ tuh Lin. Entah yuknya suri gajok mencari orang tuh. Yuk Lin, awak kecil ke sini tanya yuk. Ayolah, ayo. Yalah, mau jalan deh, ndak lo lama awak. Nah, Iya dah. apa? Mengecek di tengah jalan itu. Iya. Sumbang lo cari orang Cari orang kaya. Iyalah dah. Ya dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dah. Kemana kah dicari laki kau dari tadi dah bersobok-sobok dah. Panik kaki dia berjalan dari tadi. Tu nani tu. Dari mana? Dari sesanggup kau dari tadi? Berdua-dua sesanggup ngah? Kita tahu nanti. Tu. Kali kami nampak laki sini. Di mana? Dari tadi dah mencari lo dah bersobok dah tahu tak? Tapi dah tahu. Mengaya sia Dah dua-dua. Ya sia Kesian dah. Sama itu. Sama Ina. Ina tu. Tapi iyo je si Ina tu mungkin yo. Selama kau memang curiga je nyo lo. Memang curiga banyak je nyo. Tapi awak dah ada bukti dia awak memang dah bisa mencari nyo tu. Tapi kini lah ada bukti yo memang sebenarnya nampak yo. Iya. Memang tanggung jawab ya. Awak tak tanggung jawab ya. Tanggung jawab berdua. Tapi dah nampak. Sempat dah berbulat-bulat dan nyo kau tanggung jawab berdua ya. Jadi. Dia memang curiga ke nyo tahu dah. Iya. Oh memang dah bisa dapat dia tak ikut kau doh. Macam-macam panggil nyo buat laki dan tak ikut. Jangan dipisah-pisah ndak? Jangan dipisah-pisah ndak? Yang kerja lalah nyo tahu. Jangan dipisah-pisahan. Yang kerja nyo. Nggak bisa tak ikut kau doh. Di padian nyo harus dicari. Si Rina tu. Nggak bisa di padian tak ikut kau doh. Di padian si Rina kau yo. Panik yo dari kadai kau belanja ah. Sadu kau di Bali maha. Anyang lo adanya kau. Oh itu si Rina kau yo. Kemana kau jual laki dan tadi? Hah? Emang kau ni kau berang-berang kau. Emosi-emosi. Mal apa tu masalah ni? Cerita sih kau dulu ni jalan. Apa masalah ni? Tidak perlu kau jalan kan doh. Tidak perlu kau jalan. Pokoknya kau duduk tapi kau doh. Kau memang membawa laki den. Duduk dulu ni, sabar ni. Duduk dulu. Apa masalah kan ni tu apa? Duduk dulu. Cerita ni elok. Baik duduk sekali dulu ha. Tak perlu kau sok-sok elok kan doh.
Duduklah Uni dulu. Udah palu kau susu duduk dan doh. Ada hubungan apa kau sama laki dan? Hah? Ada orang melapor kalian tahu tak? Berdua-dua kau je laki dan kama kau. Hubungan apa yang Uni maksud? Awan nak ada hubungan apa-apa je laki Uni doh. Jangan baduto yo kau lain. Mengapa berdua-dua je laki dan? Di tepi danau tu ah. Ada orang mengecek berdua tadi tahu. Mengapa kau di situ? Oh, yang tadi. Kau galak kau. Tak tahu pasal dan berang kau mencari laki dan dari tadi kau. Oh, iko mani. Tadi wak kakadai. Tak sengaja bersobok je laki Uni. Tuak sapo. Tidak percaya dan doh. Kau tak ada hubungan jo laki dan. Kau pakai baju rancak. Laki dan pakai baju rancak. Kama kau. Uni. Awak tahu diri kau ni. Awak punya iman. Awak nak nama merusak rumah tangga orang tu ni. Antara awak je laki ni tak ada hubungan apa-apa doh. Percayalah Uni jawab. Saya tak percaya je kau doh. Sekali lain nampak kau jo laki dan. Astagfirullahalazim. Juga nak sempat Uni. Assalamualaikum. Len, Assalamualaikum. Mah orang ni. Kemana dari tadi dah pulang-pulang? Dari tadi mencari-cari lemah. Mana ni kau? Ambo pulang bukan jadi jawab salam, suruh masuk ke rumah. Ben ayah kau nak masih babau menerima laki ni muka rumah. Alah tahu dan cari tahu dah. Cari tahu apa? Oh, rupanya udah pai nikah tadi yo. Tak biasa-biasa udah berpakaian tak ikut doh. Pakai peci, pakai batik, pakai sepatu. Ancan rapulai pai nikah udah mah. Kamu udah? Iya, ambo tadi memang pai katampe orang menikah. Bukan ambo nak menikah. Banyak bana alasan udah mah. Anak si Rizal Limpato tu nak menikah. Jadi ambo ni minta datang ke rumahnya untuk jadi saksi. Dah jalan ni. Oh, model itu cah itu dah. Awak nak tahu dah maafan awak ya dah yo. Makanya kok jadi bini tu jangan pencemburu buto. Jangan baburuk sangko. Leni tu ikon dak laki saya diburuk sangko. Suuzon istilahnya kan. Jangan suuzon sama laki. Fikir dulu, ditelaah dulu, dikaji dulu. Kama baru ditanyakan ke laki elok-elok. Ikon dak masih babau dak tantu arah saja. Oh iya dah.